Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang saya hormati serta hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya memulakan bicara dengan seuntai kata hikmah. Bangsa yang besar bukan diukur pada luas tanahnya, tetapi pada tingginya nilai yang dijunjung oleh rakyatnya. Hadirin sekalian, bayangkan sebuah pohon yang rindang. Batangnya teguh, dahannya kukuh, daunnya menghijau, buahnya lebat. Namun, apakah yang akan terjadi jika akarnya mula reput? Pasti ia akan tumbang. Begitulah juga sebuah negara. Malaysia mungkin mempunyai bangunan yang mencakar langit, teknologi yang semakin maju, ekonomi yang semakin berkembang. Namun, tanpa nilai, negara juga boleh rebah. Lalu saya bertanya kepada hadirin sekalian, apakah akar yang selama ini mengukuhkan Malaysia? Apakah tali yang mengikat hati rakyat Malaysia yang beza agama, kaum dan budaya? Jawapannya hanya satu, rukun negara. Rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang kita lafazkan setiap minggu. Rukun negara ialah jiwa kepada perpaduan. Rukun negara ialah kompas kepada kenegaraan. Rukun negara ialah warisan yang menyatukan lebih 30 juta rakyat Malaysia. Bak kata pujangga, nilai yang dihayati akan melahirkan peribadi. Peribadi yang mulia akan melahirkan sebuah negara bangsa yang berjaya. Justru pada hari ini, saya memilih 3 prinsip rukun negara yang menjadi tunjang kepada pembinaan negara bangsa, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Sedang hadirin yang dihormati, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepadanya. Ayat ini mengajarkan kita bahawa kemuliaan seseorang bukan diukur pada warna kulitnya, bukan kerana bangsanya, bukan kerana hartanya, tapi kerana ketakwaannya kepada Tuhan. Inilah roh kepada prinsip pertama. Kepercayaan kepada Tuhan bukan sekadar mengakui kewujudannya, tetapi menghayati bahawa setiap perlakuan kita sentiasa berada dalam pengetahuannya. Manusia mungkin mampu menipu manusia mungkin mampu menyembunyikan kesalahan daripada undang-undang. Namun, manusia tidak akan mampu menyembunyikan sesuatu daripada Tuhan yang Maha Melihat. Sidang hadirin yang dihormati, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Bapa Kemerdekaan Negara, berkata, kami semua adalah rakyat Malaysia. Inilah yang menyatukan kita. Ungkapan ini amat ringkas, tapi maknanya amat besar. Ayat ini mengingatkan kita bahawa walaupun kita berbeza agama, bahasa dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air yang sama. Persoalannya, apakah erti setia kepada negara? Adakah cukup sekadar mengibar jalur gemilang pada bulan Ogos? Adakah cukup sekadar menyanyi lagu negaraku dengan penuh semangat? Jawapannya, belum cukup. Kerana cinta pada tanah air, kerana kesetiaan kepada negara bukan melalui lafaz, tapi kesetiaan perlu dibukti melalui tindakan. Bak kata pujangga, cinta di tanah air bukan di bibir, tapi terpancar oleh amal dan bakti. Hadirin sekalian, sebagai murid sekolah rendah, mungkin kita tidak mampu mempertahankan negara di medan perang. Namun kita juga tidak mampu mengubah dasar negara. Tetapi setiap kali kita datang ke sekolah pada masa yang tepat, itulah kesetiaan. Setiap kali kita menghormati guru, itulah kesetiaan.
Setiap kali kita menjaga kebersihan kelas, itulah kesetiaan. Dan setiap kali kita belajar bersungguh-sungguh demi mencapai kejayaan, itulah kesetiaan sebenar. Mengapa? Kerana saya percaya apabila setiap anak Malaysia menyemai benih kesetiaan sejak kecil yang akan menumbuh menjadi pohon patriotism. Akarnya mencengkam bumi bertuah ini, batangnya teguh menahan cabaran. Dahannya menaungi seluruh rakyat dan buahnya dinikmati oleh generasi yang akan datang. Oleh itu, marilah kita sayangi Malaysia dengan hati yang setia, mengangkat maruahnya dengan ilmu, menyatukan perpaduannya dengan kasih sayang. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum saya menutupi pidato ini, izinkan saya mengajukan satu soalan. Apakah Malaysia yang ingin kita warisi, yang ingin kita wariskan kepada generasi yang akan datang? Malaysia yang saling menghormati atau saling mencurigai? Malaysia yang bersatu atau Malaysia yang berpecah? Malaysia yang menjulang nilai atau mengabaikannya? Jawapannya bukan di tangan pemimpin semata-mata, bukan di tangan guru semata-mata, tetapi di tangan kita semua. Kerana setiap langkah kita ambil, setiap perkataan kita ucapkan dan setiap keputusan yang kita lakukan sedang membentuk wajah Malaysia pada masa hadapan. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.